Guys, pelakon popular Edika Yusof, pelakon Maria, Mariana, telah sah bercerai talak satu bersama isterinya Nur Hidayah di mahkamah pada 5 Mei, iaitu pada hari Isnin ini, guys. Akhirnya semua persoalan orang-orang di luar sana tentang apakah punca bercerai semua akhirnya terjawab apabila isteri kepada Edika sendiri yang berada di kursi roda di mahkamah memberitahu pihak media bahawasanya rupanya ada keganasan rumah tangga yang berlaku, guys, rupanya. Sebab itulah akhirnya Edika dan isterinya bercerai, guys. Dan bukan hanya kerana itu, isteri kepada Edika Yusof, pelakon ini juga mengatakan banyak kali dah Edika dah melafazkan cerai. Dan dia cakap keganasan rumah tangga dia tu bukan benda baru, guys. Benda ini dah berlaku selama 20 tahun lebih dah. Diorang berkahwin pun dah 20 tahun lebih, dalam 21 tahun macam tu. Rupanya keganasan itu berlaku sebelum dia ada penyakit lumpuh lagi. Sebelum sakit lagi dah ada keganasan berlaku padanya, guys. Dan dia bukan cakap kosong, guys. Dia ada bukti audio, gambar, video. Dan juga aku tak boleh lah, kasihan lah, guys. Benda-benda macam ni pasal penderaan ni memang tak patut berlaku, guys. Macam mana boleh ada keganasan rumah tangga ni, guys? Lagi-lagi Nur Hidayah ini memang dalam keadaan kurang upaya, lumpuh. Jadi kenapa boleh berlaku ni, guys? Sebab yang lagi aku sedih, guys, anak-anak, 2 orang anak pada Nur Hidayah dan Edika juga mengaku kata mereka ni saksi. Cabutlah rambut aku ni. Mereka tu saksi yang melihat keganasan tu berlaku kepada ibunya oleh ayahnya, dilakukan oleh ayahnya Edika Yusof katanya. Dan dikatakan juga bahawa bukan hanya ada bukti Nur Hidayah juga cakap dia cuba bertahan. Ramai yang tanya kenapa baru sekarang. Kenapa tak dari awal-awal bagi tahu ada keganasan? Pandailah korang. Dia cakap tu kerana dia dah cuba bertahan, menjadi isteri yang baik, dah cuba bertahan, mempertahankan keluarga, cuba mempertahankan perkahwinan, kan. Tapi nak buat macam mana bila dah banyak kali sangat Edika Yusof dikatakan melafazkan perkataan cerai kepada isterinya, sampai dia takut, itu berkaitan hukum agama, kan. Dia takut benda tu ada efek dalam rumah tangga lah. Bila dah lafaz tu takut hukum hakamnya macam mana pula, kan. Dah adakah masih jadi isteri. Jadi kat situlah isteri Edika ni membawa kes ni kepada mahkamah. Kerana dia kata setakat benda lain tu dia cuba bertahan lagi. Tapi sekarang sebab dah berkaitan dengan hukum hakam, memang tak boleh buat main lah. Jadi akhirnya walaupun Edika Yusof cakap dia tak, apa yang dicakap tu salah ertikan, dia tak ada niat pun nak menceraikan ke apa, tapi tetaplah kerana Hidayah telah keluarkan 10 sebab kenapa? Sebab kritikal. Kenapa dia nak berpisah dengan suaminya, akhirnya mahkamah mengesahkan bahawa mereka boleh bercerai, iaitu pada hari Isnin 5 Mei. Dan Edika pun melafazkan cerai talak satu kepada isterinya di mahkamah, guys. Waktu kita bertengok waktu kat kandang, dekat kandang mahkamah tu semua, kan, waktu Edika melafazkan cerai tu, ada juga ada kesempatan untuk dia memberikan sepatah dua kata kepada isteri, tapi Edika pilih untuk tidak bercakap apa-apa. Isterinya pula ada sempat memberitahu sebelum bercerai itu terima kasih atas semua kebaikan yang pernah dilakukan, dan menangis ketika itu. Dan waktu mereka Edika dah melafazkan cerai itu juga, Edika sempat bersalaman lah. Kiranya Edika dengan Nur Hidayah lepas lafaz cerai dilafazkan, mereka sempat bersalaman. Bersalaman dan meminta maaf buat kata akhir. Yalah, waktu di situ, kan, selepas bercerai. Jadi kat situ ada juga Edika cakap ini bukan permintaan dia menunaikan permintaan isteri dia lah yang untuk bercerai. Tapi daripada pihak Hidayah tu cakap memang dah banyak kali dilafazkan, sampai dia sendiri kena bawa benda ini kepada mahkamah sebab ia berkaitan dengan hukum hakam. Dan juga, guys, anak-anak kepada Edika dan juga Nur Hidayah ni juga katanya saksi utama juga tentang keganasan rumah tangga yang dilakukan Edika kepada isterinya Nur Hidayah. Kata Nur Hidayah juga, statement suaminya Edika Yusof yang bahawa dianya tak waras itu adalah salah. Kerana dia cakap walaupun dia dah berlumpuh dia masih bekerja.
Walaupun berada di rumah, dia yang menguruskan rumah, dia yang bekerja, dia yang menguruskan segala tentang latar belakang kerja Edika. Dia sendiri mengaku dia banyak melakukan perkara, banyaklah kerja. Kerana katanya di rumah, Edika pernah cakap lah, didakwa bahawa Nur Hidayah cakap, Edika cakap, kalau duduk rumah tiada benda yang percuma. Tiada benda yang percuma. Sebab itu dia pun, walaupun sakit benda tu kan, yelah dengan keadaan kau tak boleh bekerja, orang cakap macam tu mestilah kau terasa. Sebab itulah isteri Edika pilih untuk bekerja juga dari rumah. Walaupun dalam keadaan macam tu, tapi kat sini Edika Yusof pula, isterinya kata dakwaan suaminya bahawa dia tak waras itu salah. Macam mana tu guys? Jadi macam mana pun tetaplah mahkamah telah membuat keputusan bahawa isterinya punya tuntutan untuk bercerai tu dibolehkan. Sampailah mereka akhirnya sah bercerai talak satu. Dan dikatakan pasal keganasan rumah tangga ni pula guys. Memang dikatakan anak perempuannya, lagi-lagi anak perempuan Edika ni yang menjadi saksi bila abang sulungnya tak ada kat rumah ke apa. Jadi kalau dia kontak abang dia untuk minta tolong lah, kalau ayah dia buat keganasan rumah tangga dekat mak dia, kira anak Nur Hidayah ni, anak perempuan dia yang bongsu ni akan call abang dia untuk minta tolong. Kalau abang tak boleh datang, dia sendiri senyap-senyap akan telefon polis. Dan bukan tak pernah polis datang ke, polis dah pernah datang ke rumah pasal kes keganasan rumah tangga ni banyak kali guys. Kita pun terkejut guys mendengar semua benda ni. Tapi yang bagusnya tentang Nur Hidayah ni yang aku sokong ialah dia sebagai isteri lebih 20 tahun sebagai isteri, satu aib pun dia tak buka pasal suami dia. Selepas saja sah bercerai, bukan orang kata buka status isteri dah, barulah Nur Hidayah ni memberitahu kepada pihak media di mahkamah apa yang sebab yang utama kenapa dia bercerai, iaitu kerana keganasan rumah tangga dan juga kerana lafaz yang telah dibuat oleh Edika sendiri, lafaz cerai yang telah diulang berkali-kali dan dia risau berkaitan hukum hakam, sehinggalah dibawa kepada mahkamah syariah untuk diselesaikan. Sampailah mereka bercerai talak satu. Okey guys, jadi kat sini secara general lah aku cakap, aku tak tahulah siapa salah ke siapa betul. Ini berdasarkan dakwaan daripada pihak isteri Edika sendiri. Dalam berita pun dah keluar, bukan dakwaan aku. Jadi kat sini aku doakan terbaik untuk pihak Edika Yusof dan pihak isteri, bekas isterinya iaitu Nur Hidayah dan anak-anaknya, 2 orang anak-anak Edika dan Nur Hidayah, agar harap-harap mereka ni masih berhubungan baik. Masih berhubungan baik tu bukan dari segi apa, dari segi demi anak-anak, untuk menjaga anak bersama-sama kan, walaupun dah berpisah. Kat situ apa pun berlaku antara suami isteri, anak-anak tu utama kan. Lagi pun bagus anak kepada Nur Hidayah ni pun biasa ada bersama ibunya yang berada di kursi roda dan menjaga ibunya. Bagus, alhamdulillah. Pada Edika Yusof, dia ada cakap dia masih berhasrat untuk rujuk balik lepas bercerai ni, tapi dia kata dia akan hormat keputusan isterinya. Adakah bekas isterinya masih mahu rujuk atau tak, dia kena reda lah. Tapi buat masa sekarang dia reda dengan perpisahan ini, tapi dia masih menunggulah, mungkin boleh rujuk, lebih kurang macam tu. Jadi guys, ada juga Edika Yusof cakap dia ada bawa macam laporan perubatan lah pasal meningitis, penyakit saraf lah, lebih kurang macam tu. Dan dia nak cakap macam isterinya tu ada kaitan dengan masalah mental, berkaitan saraf atau kewarasan lah. Tak pasti apa yang cuba dibawa, tapi katanya perkara itu ditolak di mahkamah. Tak pastilah kenapa ke apa. Tapi isterinya sendiri berkatakan memang tiada, memang statement dia bahawa dia tak waras tu salah. Isteri dia cakap dia waras saja. Jadi dia boleh bekerja, memang dah lama bekerja dari rumah. Jadi guys, kat sini yang ini cakap itu, yang ini cakap itu. Jadi baguslah masing-masing dah berpisah secara baik tu. Semoga mengambil hikmah dan pengajaran tentang apa yang dah berlaku. Kalau betul ada keganasan rumah tangga, memang kita tak nak benda ni berlaku. Kat mana-mana, tak kisahlah suami isteri ke, keluarga ke, tak patut berlaku. Seseorang tak patut menyakiti orang lain. Salah dalam Islam pun salah. Berdosa. Selagi orang tak maafkan kau, kalau kau buat kat dia, kau tanggung lah. Jadi guys, terima kasih kerana tengok video aku. Terima kasih kerana tengok video aku. Jangan lupa like and subscribe.
And guys, jangan cakap bukan-bukan guys. Kita doa kat ruangan komen. Korang komen kat bawah baik-baik buat bekas isteri Edika dan juga anak-anak dan juga kepada Edika juga. Doa yang agar dia menyesal atas perbuatannya. Okay? Okay guys, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tengok video aku sebelum ni. Aku ada cerita pasal Fazura, pasal adik Zirayan kita, Yasin Sulaiman yang dibebaskan dari kes dadah dan banyak lagi. Terima kasih guys. Jangan lupa like, subscribe. Bye.